Bagi saya untuk yang trusted tu boleh cari Cik Den lah. Sebab untuk urusan tu betul-betul mudah. Kita bersama dengan orang Taipin. Ini adalah Alza Evan guys, model baru, model yang terkini. Dan daripada Taipin, terima kasihlah abang banyak datang ke sini jauh tu daripada Taipin tu. Sini kita bersama dengan N untuk sini akak di sini. Akak di sini. Okey. N untuk Nazrina. Pelik nama Negeri Sembilan guys. Aku pun terkejut. Rupa-rupanya nama dulu bang. Syarin yang takut ini. Dia takut dengan sayang. PS Betul. Takut tapi sayang. Takut tapi sayang. Betul. So sempena sayang kepada isteri, maka kita carilah perik Negeri Sembilan. Masuk nama dia. Nama isterinya Nazrina binti Mazlan. Nazrina binti Mazlan. Inspektor Mazlan. Patutlah takut bapak dia inspektor. Anak kesayangan. Namanya Umar Harif Hayat. Umar Harif Hayat. Berapa orang anak ni? Ada dua. Yang mana? Yang perempuan satu? Itu tak sihat. Kalau kita zoom sikit kepada anak yang perempuan tu, nampak tak? Apa nama dia? Lutfia Medina. Lutfia. Kenapa nama Lutfia ni? Lutfia ni sebab nak ambil sempena nama Arab-Arabik sikit. Arab. So kita panggil Fia lah dia. Fia. Oh, panggil Fia. Oh, lawa macam Arab. Aduhai. Kita nak yang ni nama apa tadi? Umar Harif Hayat. Umar Harif Hayat. Oh, masih baik macam Umar Al-Khattab. Tersasul aku. Daripada Taiping datang sini. Apa kita saya kat mana ni? TikTok lah. So macam mana suasana? Apa TikTok akak sebenarnya? Buah oren. Buah oren. Oh ni lah buah oren. Muka macam buah oren. Betul lah. Flawless guys. Betul. Patut lah abang tergila-gila kat dia. Macam mana boleh jumpa buah oren ni? Yang tu melalui WeChat lah. Dulu kan kita patut lah. So buah oren dah jeling kat aku. Dia kata 2 tak cukup. Alamak. Dia nak tambah anak lagi. Tambah anak boleh je. Boleh. Cuma dia lah. Cabaran desa 15 anak. Habis kau boring. Okey, nak tanyalah kereta Alza. Okey. Kenapa suka kereta Alza? Kita tanya boring boleh? Boleh. Macam mana? Kenapa suka kereta ni? Family besar kot. Family besar, akan besar lah. Mak ayah. Kau dapat isteri macam ni, mak ayah, mak mertua ada. Kau tak ada guys. Lemak. Dan kita akan bagi minyak percuma kepada abang. Ini kereta yang kedua. Setelah kereta pertama beli tempat Yuska, tidak ada duit minyak percuma. Betul. So guys, kita tengok minyak yang mahal sekarang daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Dekat anaknya Omar. Kita bagi ini bagi sekarang untuk Omar. Kursi-kursi dengan adik tu ambil duit. Yang ni minggu pertama bang. Okay. Isi minyak pakai duit saya minggu pertama. Minggu kedua ada kat sini bang. Ada lagi kan? Minggu ketiga keempat ada kat sini bang. Abang bagi sikit bang. Ada lagi sikit. Dan minggu yang ketiga kita bagi kepada mama dia kat sini kak. Kak pegang. Dan ini adalah minggu yang keempat. Saya ulang, minggu yang keempat. Semalam nak ambil kereta. Perasaan boring kan? Perasaan tu benda-benda balas. Satu menggelepur lah semalam. Menggelepur. Jatuh katil semalam guys. Menggelepur. Jatuh. Minta saya Janganlah. Alah. Minta saya. Pesanan terakhir daripada abang sayang abang di mana? Teman-teman, rakan-rakan di luar sana yang nak cari kereta, nak beli kereta, pesan sikit pada mereka. Bagi saya untuk yang trusted tu boleh cari Cik Den lah.
Sebab untuk urusan tu betul-betul mudah. Just submit melalui telefon je. Melalui telefon je. Tak sangka boleh lepas. Tak sangka boleh lepas. Just saya pun tunggu kereta ni tak lama lah. Tak lama. Dan nak cari kereta, nak beli kereta, Apa-apa kalau kata nak cari kereta ke apa ke, carilah Cik Din lah. Cik Din kan? Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk orang Taipei kita. Jom WhatsApp segera kepada saya 012340 0034 sekali bang. Kat sekali kan. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona.